Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin, muslimat, sahabat-sahabat, semua followers yang saya kasih sekalian, alhamdulillah bertemu lagi kita dalam rancangan kuliah dengan Dr. Zakaria dengan saya, iaitu Ustaz Menari, di mana pada kali ini kupasan kita adalah berkaitan dengan rukun ataupun pergerakan dan bacaan dalam solat. Kalau sebelum-sebelum ni kita dah bicarakan tentang berkenaan dengan niat, takbiratul ihram, bacaan Al-Fatihah, kan? Jadi kali ini saya nak sambung lagi, iaitu ada beberapa perkara lagi yang belum kita sentuh dalam bacaan dan juga perbuatan dalam semayang kita, supaya tajuk ini saya ketengahkan agar bacaan kita ataupun solat kita lebih baik daripada solat-solat yang kita lakukan sebelum ini. Kalau sebelum ni kita semayang, dari kecil kita semayang, mungkin sejak kita balik ataupun ketika umur 8 tahun kita dah semayang, sekarang dah umur 40 tahun, 30 tahun kita solat. Jadi solat kita tu biarlah berkualiti, lebih baik daripada solat kita sebelum ini. Okey. Sebelum tu saya nak tanya, suara saya jelas ke tak jelas? Suara okey? Dengar ke tak dengar? Okey, terima kasih kepada anda yang follow, terima kasih anda yang ikut saya punya kuliah ini. Mudah-mudahan ianya memberikan manfaat untuk kita bersama. Baik, kita balik kepada yang pertama, kita cerita pasal rokok dulu. Ya, Fatihah dah habis, kita cerita rokok. Rokok macam solat-solat lain tu tak kisahlah. Ya, bacaan surah-surah yang lazim, nak baca surah apa pun tak kisah. Ya, lepas biasa Fatihah, kita bacalah surah Al-Ikhlas boleh, Al-Falaq boleh, itu tak ada masalah. Sebab itu sunat je lah. Baik, kita balik kepada perkara rokok. Rokok ni, ya, ni berdiri tegak. Kita berdiri tegak, itu adalah rukun fi'li. Rukun fi'li lah kita berdiri tegak. Bagi mereka yang mampu, kalau tak mampu dia kena duduk lah. Ya, kalau tak mampu duduk dia baring, itu tak kisah. Ya. Yang kedua ni dia akan rokok. Rokok ni macam ni. Rokok ni mana pastikan dia punya apa ni panggil belakang kita ni. Macam tu. Bukan. Kecuali kalau tak mampu. Kalau tak mampu macam mana, dah tua kan. Alamak Ustaz, tak boleh Ustaz. Ni caranya macam tu. Lepas tu tangan letak kat lutut. Tangan dia tompang ke lutut je tu. Ini kepala. Gitulah. Ya. Jangan duduk, jangan ni jangan, tak boleh. Dia gitu, seorang boleh. Okey, baik, itu dari sisi perbuatan. Cuma apa yang kita nak ketengahkan pada kuliah kita kali ini ialah kita nakkan bukan sekadar perbuatan saja. Apa falsafah di sebalik rokok ni? Kan, apa bacaan ketika rokok ni? Baik. Ini rokok ni iaitu dengan maksudnya kita ni berdiri, rokok ni dia punya falsafah tu merendahkan diri. Kalau manusia, kita dengan manusia tak boleh rokok lebih. Tunduk boleh lah, kita anggap okey. Kan kalau kita depan menteri ke, depan wakil rakyat ke, okey, kan. Kalau kita hormat, kalau raya kan, kalau tak bersalam tak boleh. Sebab kita lelaki, dia perempuan. Kita cukup je, jangan tunduk lebih.
Kalau bekerja hotel, nak menyambut tetamu ke, cukup sikit. Cakap lah situ je. Okay, good morning. Jangan lebih paras rokok. Ini untuk Allah. Maknanya kita rendahkan diri dan menerima hakikat tentang kebergantungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kita macam ni, boleh seimbang, tak jatuh, tak tersungkur. Kita tergantung tu, maknanya kita terima, kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi belakang kita kena rata. Belakang kita rata selari dengan belakang kita. Ini simbol kita rendah diri. Okey ke ni? Biasa kita baca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Apa maksud dia? Maha suci Tuhanku yang maha agung. Kita besarkan Allah. Kita bukan besarkan manusia. Kita buat ni semata-mata kerana Allah Ta'ala. Ya, maha suci Tuhan yang maha agung. Di sini ada satu hadis di mana Rasulullah SAW sebutkan, fa'ammar ruku' fa'azimu fihi rabb. Bila kita rukuk, agungkan Allah dalam rukukmu. Ketika rukuk, kita agungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kalau kita tengok falsafah dia, rukuk ialah simbol tunduknya hati, bukan sekadar tunduknya tubuh. Hati kita tunduk, kan? Bila kita bongkok, kita mengakui bahawa ya Allah, aku bukan siapa-siapa. Engkaulah pemilik segala-galanya. Kan? Apa yang ada pada kita ni semua milik Allah. Kan? Jadi begitu bila kita subhana rabbiyal azimi, yang agung ialah Allah, kita tak agung. Jadi jangan kita ego. Kan, kalau kita kaya pun, ini adalah kekayaan tu milik Allah. Allah yang bagi rezeki. Kalau kita bijaksana pun, ingat ilmu pengetahuan kita bukan kita, Allah yang anugerahkan. Jadi kita tak sombong. Tidak sombong. Jadi rokok ni mengajar kita merendah diri dalam urusan dunia. Kan? Orang yang benar-benar rokok kepada Allah tidak sombong pada manusia. Apa nak sombongkan? Kita pun ada kekurangan. Kan? Bila kita marah orang, kita rasa kita hebat. Kita marah orang, kita rendahkan orang seolah kita ni sempurna. Tak. Sebenarnya kita pun ada kekurangan. Setiap orang tak sempurna. Sebab itulah kita perlukan kerjasama antara semua pihak. Ya, tak boleh buat seorang-seorang. Kita tak mampu buat seorang-seorang benda. Kita kena ada kolaborasi dengan orang lain. Sebab tu kita jangan sombong. Kadang-kadang orang tu dia dah bercinta, berkawan, lelaki-lelaki perempuan, aku tak nak kawan. Sampai sudah dia tak mau kawan dengan lelaki. Contoh, marah sangatlah. Sedangkan perempuan perlukan lelaki, lelaki perlukan perempuan. Begitu kan, kalau kita dalam pekerjaan, dekat office, kita perlukan orang. Mungkin kita bijak satu perkara, tapi ada benda yang kita tak bijak lagi. Kita tak perlu. Kita tak memerlukan orang lain. Tak. Jangan sombong. Kan? Bila sombong tu masalah kehidupan dia tidak akan tenteram. Sebab dia rasa dia sempurna, sedangkan kita tak sempurna. Itu tentang rokok. Setakat okey tak ni? Boleh follow tak? Itu tentang rokok. Sekarang kita lepas rokok kita dia bagi i'tidal, berdiri balik tu. Lepas rokok, biasa kita baca Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Kan? Sami'allah, mana Allah maha mendengar. Allah mendengar siapa yang memujinya. Jadi Sami'allahu liman hamidah, Allah maha mendengar orang yang memujinya. Sebab kita baca Subhana rabbiyal azim, kita puji Allah. Bila kita takbir Allahu akbar, kita puji Allah. Nampak? Sami Allah tu maknanya Allah mendengar siapa-siapa yang memuji Allah. Jadi bila kita begitu, kita baca tu dengan penuh pengetahuan, dengan penuh penghayatan. Bukan sekadar di mulut saja, kita baca dengan hati. Kan? Lepas tu kita sami Allah liman hamidah. Kalau kita imam makmum akan cakap sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamd. Ya Allah,
Ya Tuhan kami, bagimu segala puji. Kita puji hanya Allah saja. Kita memuji pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis, ada hadis yang kan dalam Al-Quran suruh kita solat. Aqimus solah. Dalam Quran Allah perintahkan kepada kita sembahyang. Aqimus solah. Kerjakan solat. Tapi Allah tak terangkan dalam Al-Quran cara solat. Berapa rakaat tak ada. Tapi ya, kita tahu berapa rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 2. Itu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tunjukkan cara solat. Rokok, sujud tu semua Nabi tunjukkan. Sebab tu hadis kata iza qala al-imam, ini hadis kan ni. Iza qala al-imam sami'allahu liman hamidah faqulu, bila imam tu kata sami'allahu liman, kamu bacalah, kata hadis ni, hadis ni apa? Nabi kata faqulu rabbana walakal hamd. Jadi i'tidal ialah bangkit dengan keyakinan bahawa Allah mendengar doa-doa kita. Allah, mana kita bangkit daripada rukuk ni, ni falsafah bila kita bangkit tu, kita bangkit dengan yakin Allah Maha mendengar apa saja permintaan kita. Bila begitu, kita solat tu adalah doa. Solat tu adalah doa. Jadi kalau kita dalam resah, gelisah, kita ambil wuduk, sembahyang. Sebab sembahyang itulah tempat kita memohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu solat tu. Jadi bila kita faham tentang falsafah solat tu, barulah kita seronok solat. Bukan sekadar sembahyang saja. Dan bukanlah kita nak laju habis sembahyang, ambil tanggungjawab untuk sembahyang 2 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat tu, tak. Kita baca dengan penuh tadabbur, penuh kefahaman. Jadi sebab tu selepas dia merendah diri, rukuk tadi kan, kita bangkit dengan harapan. Ini simbol titik perubahan dalam hidup. Dari lemah kan, kuat. Gelap, gelap, terang. Itu falsafah dia. Dia putus asa, letih dia yakin, ada keyakinan. Jadi ayat Allah mendengar siapa saja yang mujinya bermaksud engkau tidak bersendirian. Allah ada. Aku lagi dekat dengan kau. Daripada urat batang leher engkau kan. Mana jangan susah. Allah sentiasa ada bersama kita. Jadi kita susah, gelisah, orang tinggalkan kita, ingat Allah ada. Sebab tu bila kata berlaku kematian ke, dikecewakan ke, ingat Allah ada. Kan? Jadi jangan bunuh diri, jangan gantung diri. Seolah-olah habislah segala-galanya. Tidak. Allah ada. Ya, kita tak sendirian. Aku mendengar pujianmu, doamu, tangisanmu, keluh kesahmu. Allah mendengar. Sebab tu kalau kita mengeluh ke, nak minta doa ke, nak minta pengharapan ke, nak minta bantuan, sebenarnya kita ada Allah yang maha dekat, yang lagi dekat dengan kita. Berbeza dengan manusia. Kalau kita harapkan manusia, belum tentu manusia tolong. Belum tentu manusia bantu. Tak, belum tentu. Tapi dengan Allah, yakin. Cuma cepat atau lambat. Ya, kan? Dan ud'uni astajib lakum. Nabi kan? Hadis Allah kata, ud'uni, berdoalah kepada aku. Astajib lakum. Nescaya aku akan mustajabkan. Aku akan kabulkan. Cuma Allah Maha tahu. Bila nak bagi, itu Allah punya kuasa. Mungkin kalau awal mungkin jadi kita sombong. Kan? Kita lupa pada Allah. Jadi Allah tahu dia nak bagi, kita nak bagi, itu serah pada dia. Okey tu? Jadi kita kaitkan dengan i'tidal ni dengan kehidupan ni. Hidup kita bukan tentang jatuh saja. Bangkit semula itulah kehidupan kita. Perjalanan kita macam roda, ada kala ke atas, ada ke bawah. Bukan sentiasa atas, tidak. Ada kala jatuh. Tapi ingat, jatuh tu kita penuh kesabaran. Allah nak uji iman kita. Selama ni kita kalau tak pernah sakit, tak pernah jatuh, kita sombong. Kita sangka, aku seorang yang pandai, aku seorang yang hebat. Lupa yang sebenarnya kita perlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Jadi
tugas kita bila kita jatuh kita bangkit. Jangan kita jatuh terjelepuk. Orang kata terjelepuk kan. Tak adalah, tak. Kan. Kalau kita sedih, kita bangkit dengan harapan. Kita jangan kuat semangat kita dengan penuh motivasi. Allah mendengar segala-galanya. Semua keluhan, keperitan dan impian tu Allah dengar. Dan jangan takut. Kadang-kadang kita takut nak tulis impian pun takut. Nak tulis impian, kita impikan apa? Allah Maha mendengar. Kan, Allah ikut sangkaan hamba-Nya. Kan, kita biasa dengar kan, Allah ikut sangkaan hamba-Nya. Kalau kita kata kita gagal, gagal lah. Tersangka kita gagal, kita weak, kita lemah. Maka kita punya tindakan boleh lemah, tak ada semangat. Daripada kita fikir yang kita lemah, biar kita fikir yang kita aktif, kita kuat. Kan, baru ada semangat. Kan, okey, baik, habis. Rokok sudah. Yang kedua kita cerita pasal i'tidal. Daripada ni kita sujud pula. Sujud lagi rendah. Sujud lagi rendah. Maksudnya perbuatan meletakkan tubuh kita ni dengan 7 anggota, 1 kepala, 2 tapak tangan, 2 lutut, 2 tapak kaki. So ada 7 anggota sujud. Saya ulang balik. 1 dahi. Dia tak boleh sembahyang macam ni. Jangan tutup dahi. Ni dahi. Sedangkan yang perlu kena bukannya kopiah ni. Gitu. Kena dahi. Tu nombor 1. Lepas tu 2 tapak tangan, 2 lutut, 2 tapak kaki. Yang dikata tapak ni bukannya jom, dia kena gitu. Di tapak yang putih ni, tapak kaki. Jadi kalau macam ni je semayang dia tak salah. Sebab yang kenanya sepatutnya tapak kaki. Faham tak ni? Okey tak ni? Clear tak? 1, 2 tapak tangan dah 3, 2 lutut dah 5, 2 tapak kaki dah 7. Itu dah 7 anggota sujud. Okey, faham? Okey. Jadi kita letakkan 7 anggota sujud tu, dahi, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki. Maksudnya kita lagi rendahkan. Kita hanya boleh sujud kepada Allah saja, dengan manusia tak boleh. Tidak boleh sujud kepada manusia. Kan? Kalau hatta pemimpin tak boleh, mak bapak pun tak boleh. Kan? Jadi dengan Allah kita disuruh sujud. Jadi kita baca, kita ketika sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kan? Kita rendahkan diri dan kita sebut Maha suci Tuhan yang maha tinggi. Sebab kita dah waktu tu rendah. Kalau ketika rukuk tadi, Subhana rabbiyal azimi, engkau yang maha hebat, agung. Tapi kalau sujud, Subhana rabbiyal a'la, tinggi, engkau maha tinggi. Sebab waktu kita kedudukan kita paling rendah. Kepala yang paling tinggi ni, kita hormat kepala kita, letak kat bawah. Paling tinggi ni kepala, tapi letak kat bawah. Nampak tak? Maksud kita letakkan anggota kepala, anggota tubuh badan yang paling tinggi, letak kat bawah. Maknanya kita agungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Lepas tu ada hadis Nabi berkatakan rukuk ni, bukan sujud ni, aqrabu ma yakunul abd, saat paling hampir seseorang hamba dengan Tuhannya, ya, min rabbi, wa huwa sajid, ketika sujud. Itulah paling dekat dengan Tuhan. Maksudnya bila kita sujud, itulah saat dan ketikanya kita jangan lupa berdoa. Itulah paling dekat dengan Tuhan. Itulah saat di mana kita paling dekat dengan Allah. Kan? Aqrabu, paling dekat, paling hampir, aqrab. Ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajid, ketika dia sujud. Bila kita faham apa yang saya sampaikan ni, bila kita faham, sama-sama, saya pun sama, tuan-tuan pun sama, kita rasa Allah tu dekat dengan kita. Allah mendengar. Sebab tu, ya, cuma ketika kena berdoa tu, kalau nak dalam bahasa Melayu, tak boleh dilafazkan dalam hati. Apa nak? Ketika sujud. Jadi bila gitu, itulah peluang kita duduk lama sikit dia sujud tu. Jangan laju sangat.
Sebab tu peluang kalau kita belajar ataupun kita faham falsafah solat, kita takkan baca sembahyang tu laju-laju, tak ada kalut-kalut. Tapi kalau jadi imam kan, kita kena raikan orang lain, janganlah lama orang kata imam ni tidur ke, kan. Tapi kalau sembahyang seorang-seorang waktu malam, tahajud ke, tasbih ke, kan, apa-apa ke, itu terpulang lah. Ketika sujud tu minta. Setiap kali sujud, 2 kali sujud tu kan, mintalah apa sahaja. Sebab waktu itu Allah dekat dengan kita. Clear tu? Clear tak tu? Jadi dari falsafah dia. Falsafah daripada sujud tu, ya, sujud ialah penghinaan diri secara total. Kita hinakan diri kita di depan Tuhan. Tapi ialah tempat yang paling tinggi pada manusia. Kan? Kita rendahkan diri depan Tuhan, kita rendahkan diri. Kan? Semakin rendah kita di hadapan Allah, semakin tinggi kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rendahkan diri tu, maksud makin tinggi. Jadi kalau kita buang semua ego, apa yang kita ada ni semua dengan bantuan Allah, ya, kejayaan kita selama ini dengan bantuan Allah, semua kait dengan Allah. Kan? Kita akan jadi orang yang kuat. Kita akan jadi orang yang mulia. Sebab contoh Nabi Sulaiman kan, bila dia dengar kata-kata semut, apa Nabi kata? Haza min fadli Rabbi. Dia kaitkan Tuhan. Haza min fadli. Kelebihan ini adalah Allah yang bagi. Semua tu syukur pada Allah. Jangan orang puja, tengoklah siapa aku ni. Tak. Jangan. Mana? Sekait dengan Allah. Haza min fadli Rabbi. Contoh, kalau rumah dia cantik, rumah orang panggil, rumah kau banglo lah, besar lah. Haza min fadli Rabbi. Allah yang bagi kelebihan ini. Kan? Allah yang bagi rezeki kat aku, dapat aku buat bina rumah. Kan? Allah yang berikan bantuan ini, aku dapat bina legasi, bisnes yang berjaya. Kaitkan Allah. Bila kaitkan Allah, Allah akan tambah lagi. Sebab apa? Kita tahu bahawa kita tak ada siapa pun. Sebab tu antara lain kita kena bagi zakat, sedekah setelah kita berjaya. Kan? Ketika belum berjaya pun kita dah mula bagi sedekah, zakat, tolong orang susah, buat CSR. Itu dia. Jadi sujud tu menetapkan cita-cita. Cita-cita kita bahawasanya kita nak besarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengadu dengan Allah. Kita menangis depan Allah. Kita memohon hidayah. Kita memohon keberuntungan dan sebagainya. Jadi dari si kaitannya sujud mengajar kita meluahkan ego, membuang ego, luruhkan ego kita. Sujud tu meluruhkan keegoan kita, buang segala ego kita. Dalam hidup kalau mahu tinggi, kita rendahkan diri kita. Tak rugi pun kalau kita rendah diri. Kan, orang pun respect. Kalau sombong, belagak, semua orang marah. Kan, dari segi manusia. Kan, kita rendah diri. Jika mahu kita dihormati, jangan sombong. Walaupun kita kaya, walaupun kita hebat, walaupun pangkat tinggi, kan, kita jangan sombong. Jadi jika mahu kita doa kita dimakbulkan, sujud tu lama sikit. Kalau kita nakkan apa yang kita minta depan Tuhan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu, ketika sujud tu kita lamakan sikit. Okey, faham ni? Okey ya, ada soalan? Okey, kalau tak ada saya teruskan lagi. Baik, sekarang kita dah bicara yang pertama tadi, kita rokok. Lepas tu apa dia? I'tidal. Lepas tu sujud. Sekarang ni duduk duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Kan? Biasanya ketika kita duduk tu kan, kita duduk macam nak duduk tangan saya. Kita duduk saya tak tahu lah. Duduk, kita baca apa? Doa biasa kita. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Ada 8 perkara yang kita mohon. Itu semua doa tu. Warhamni, kau rahmatilah aku, kau kasihanilah aku. Warhamni, rahmat gitu.
Wajburni, wajburni, kau perbaikilah kekurangan aku, perbaikilah kecacatan aku. Kita minta, ya Allah, kau sempurnakanlah, kau perbaikilah kecacatan aku. Wajburni. Warfa'ni, kau angkatkanlah darjat aku, muliakan aku, angkatkan, tinggikan darjat aku. Warfa'ni. Warzuqni, dan kau murahkan rezeki aku, berikan aku rezeki yang banyak. Warzuqni, nampak tak? Ada tu doa tu, warzuqni. Lepas tu wahdini, kau berikan hidayah kepada aku. Wahdini wa'afini, kau sihatkan tubuh badan aku. Kalau kita kaya tapi kita sakit, kalau kita kaya kita otak tak tahu betul, tak guna juga. Kan kita nakkan kita sihat. Wa'afini, wa'fu anni, kau maafkanlah aku. Nampak tak? Jadi 8 tajuk, 8 perkara, 8 topik ini selalu kita baca ketika duduk antara dua sujud. Rabbighfirli, ampunkan dosa aku. Warhamni, kau rahmati aku, kau kasihani aku. Wajburni, kau tutuplah kelemahan aku, tutuplah keaiban aku, perbaikilah kekurangan aku. Warfa'ni, kau angkat aku. Warzuqni, kau berikan hidayah. Warzuqni, kau berikan aku rezeki. Wahdini, kau berikan hidayah kepada aku. Wa'afini, ampunkan aku. Wa'fu anni, kau maafkan aku. Wa'afini tu, wa'afini, afiatkan aku. Wa'afini, kau sihatkan aku, tubuhkan, sihatkan aku, kan, sembuhkan aku segala penyakit. Okey, baik. Ini paling doa yang biasa kita bacalah, ya. Kita mohon kejayaan dunia dan akhirat. Jadi kalau kita doa istighfar tadi, itu ialah untuk segala dosa kita. Lepas tu rahmat tu untuk kelembutan Allah. Allah Maha lembut, Allah Maha mengasihani, kan. Jabur ni penyembuh patah hati kita, sembuh jiwa kita, kuatkan jiwa kita, kuatkan rohani kita, semangat kita, kan, menyebabkan kita rasa semangat, kan, energetik, energi. Itu jabur. Waktu raf'an mengangkat darjat kita, mengangkat rafa'. Waktu rizq, lapangkan kehidupan kita. Kita tak mahu hidup yang sempit, kita nak luaskan rezeki kita, lapangkan rezeki kita. Hidayah ni itu cahaya perjalanan. Hidayah ni petunjuk, pedoman. Sebab kalau kita tak ada hidayah, kita berada sesat. Kita sesat di muka bumi ini, sesat di atas muka bumi ini. Kan, tu hidayah. Waktu afiat, kita minta Allah berikan kesihatan tubuh badan kita, kuatkan iman kita. Tu kesihatan iman juga, kan. Iman ni zid wa yanqus, ada kala bertambah, ada kala berkurang. Kita tak nak berkurang, biarlah sentiasa bertambah, somo-somo, bertambah, sentiasa bertambah, kan. Okey, afiat ni kita minta pembersihan daripada sebarang dosa-dosa kita. Jadi kalau kita kaitkan kehidupan daripada doa antara duduk, antara dua sujud tu, ialah doa yang merangkumi semua keperluan hidup kita, kan. Allah menjadikan posisi ini pendek saja, tak lama duduk antara dua sujud, kerana hidup kita memang sekadar berhenti seketika sahaja, kan. Bukan kita berhenti selama-lama kat muka bumi ni. Kita duduk kat muka bumi ni sekejap je. Kita sedang mengumpulkan, meraih pahala, kan. Kita bukan hidup selama-lamanya kat muka bumi ni. Duduk sementara, rehat sementara, tapi kita akan teruskan perjalanan, kan. Itu falsafah dia, duduk antara dua sujud. Jadi kat situ, kalau dalam kehidupan sebenar, kadang-kadang kita berjaya ke atas, kadang-kadang kita jatuh ke bawah. Itu adalah rumlah, itu nature, kehidupan kita seharian, fitrah, kehidupan kita takkan selama dekat atas, dan dia takkan selama-lama jatuh.
Kan, inna ma'al usri yusra. Allah kata di sebalik kesusahan ada kesenangan. Mungkin kita Allah uji, Allah nak angkat kita ke martabat yang lebih tinggi, kan. Jadi tengok kita sabar ke tak sabar. Okey, apa tak tu? Clear tak tu? Okey, habis. Yang terakhir kita cerita pasal tahiyat. Tahiyat ataupun tasyahud. Tasyahud ni at-tahiyatul kan, tu. Itu adalah tahiyat tu, mana itu adalah bacaan tahiyat yang mana ia adalah rukun dalam solat kita. Kaulinya rukun. Bila sebut rukun kauli ni, kena betul bacaan tu. Dia tak boleh at-tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Jadi kita baca tu dengan penuh kesungguhan. Sebab kalau tengok dia punya cara ditulis, alif ta tu sabdu. Lepas tu ta lagi sekali. Jadi bila sabdu tu tekankan. Syaddah tu maksudnya ditekankan, perlu ditekankan. Boleh atahya, ata, a-t-a, tak boleh. a-t-t-a. Jadi at-tahiyya, h-i-y-y. Kalau kita tulis Rumi lah. Kalau tulis Jawinya ada sabdu kat situ. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut salawatut thayyibatulillah. Nampak tak? Jadi jangan baca lagu. Itu adalah tasyahud tu ataupun tahiyat tu adalah penghormatan segala doa dan kebaikan hanya milik Allah. Penghormatan tu Allah yang bagi. Jadi kalau kita tengok kat sini, ya, dalam tahiyat tu ada asyhadu, ada syahadat ini, mengucap syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kalau kat situ, ya, sebenarnya bacaan itu, ya, falsafah dia, tahiyatlah dialog adab. Ibarat kita sedang berada di hadapan Allah dan Rasul, kan. Kalimah tahiyat adalah ucapan para malaikat. Ucapan malaikat ketika bertemu Allah, kan. Kita ulang syahadah tu seolah mengatakan bahawa, ya Allah, aku masih beriman, aku masih setia kepadamu, ya Allah, kan. Selawat di akhir solat menunjukkan cinta kita kepada Nabi. Syukur kepada baginda mengajar kita tentang solat tu. Alhamdulillah, Allah yang Nabi yang ajar kita solat tu, kan. Jadi selawat di akhir solat menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan seharian, dalam hidup kita diuji dengan iman. Tahiyat mengajar kita renew balik iman kita, kan? Bukannya setahun sekali, tapi setiap kali solat. 5 kali sehari semalam. Hidup kita tak boleh lari daripada syukur. Kita tak boleh lari daripada syukur. Kita sentiasa bersyukur. Kita kena ulang syahadat kita tu, selawat kita, doa kita, kan. Jadi kalau kita tengok falsafah daripada tahiyat tu, ya, kita dapati bahawa tahiyat tu kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi bila kita tahiyat tu, tahiyah tu, ya, kita dengan penuh adab kita dengan Allah SWT, kan. Macam kita dengan manusia, kita menghormati, kita datang ke rumah orang, kita beri salam, kan. Jadi Allah yang beri salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan. Dan kemudian tu Rasulullah sebarkan kepada hamba-hambanya, kan. Jadi dalam hal ini kita lihat bahawasanya doa tahiyat ni bukan ulama yang cipta,
Nabi diajar terus Nabi ajar terus, Rasulullah yang ajar kepada kita kalimah-kalimah itu, kan? Allahu Akbar, Masya Allah. Seronoknya kalau kita tahu tentang falsafah solat ni, ya. Kita tidaklah sekadar tahu tentang apa rukun dia, apa syarat-syarat dia. Kita baca dengan penuh ketaatan, penuh tadabbur, penuh dengan kefahaman. Jadi bila begitu, ya, bila kita assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, maksudnya kita seolah macam jumpa Nabi beri salawat, salam, beri salam. Macam assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah ni, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, kan? Sejahtera atasmu wahai Nabi Muhammad. Jadi ini bukan doa biasa, tapi ucapan salam yang diperakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika solat, kita seolah-olah bertemu dengan Nabi, lalu kita beri salam kepada Nabi dengan penuh adab sopan. Nampak tak? Solat adalah hubungan langsung kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar kenangan sejarah. Biasa kita juga pergi Raudah, kita ziarah Nabi, kita assalamualaikum ya Habiballah, kan? Tapi dalam solat juga kita ulang assalamualaikum ya, assalamualaikum ya, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, kan? Lepas tu assalamu alaina, sejahtera ke atas kami dan ke atas semua hamba Allah yang solat. Jadi sebenarnya assalamualaikum tu Allah yang ucap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, Nabi pula ucap kepada semua umat-umat dia. Sebab tu itu menunjukkan bahawa Allah tak Nabi Muhammad tak kedekut. Allah puji dia, lepas tu dia sebarkan kepada semua hamba-hamba Allah yang soleh. Kan? Assalamu alaina, sejahtera ke atas kami dan ke atas kamu semua hamba Allah yang soleh. Jadi ini untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk jiran, untuk seluruh umat Islam, bukan malaikat dan bukan makhluk, bahkan kepada malaikat juga, kepada makhluk-makhluk lain yang soleh. Yang soleh lah, kan? Ibadillahi salihin, hamba Allah yang soleh. Hamba Allah ni bukan terima manusia saja, semua alam, binatang, pokok tumbuh-tumbuhan. Jadi hadis menyebut apabila bacaan itu dibaca, doa itu sampai kepada setiap hamba Allah yang soleh di langit dan juga di muka bumi ini. Kan? Jadi falsafahnya solat bukan ibadah individu, tapi ia menyatukan umat. Menyatukan umat. Setiap solat kita mendoakan seluruh keluarga kita, seluruh umat Islam seluruh dunia. Jadi syahadah tu adalah kemuncak. Kemuncak, kan? Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Itu kemuncak lah. Kita nakkan biarlah kalimat itu kalimat yang terakhir kita ucap sebelum mati. Kan? Ini adalah pengakuan tertinggi seorang Muslim. Bila orang tu meninggal dunia dengan kalimah syahadah, pasti masuk syurga. Subhanallah. Kan? Pasti masuk syurga. Dan dia menghapuskan riak, dia menghapuskan ujub, takabur, syirik. Sebab kita bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Allah sebagai satu-satunya. Aku naik saksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Lepas tu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku juga bersaksi bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Ini menandakan kita tetap akan ikut jalan Nabi Muhammad, ikut apa petunjuk Nabi Muhammad. Jadi solat ni, falsafah dia, solat adalah peringatan. Ingatkan setiap hari bahawa kita ni ikut cara Nabi, bukan emosi, bukan ikut dunia, bukan ikut artis, bukan ikut pemain sukan kita. Tak, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai contoh teladan. Jadi balik pada selawat, cerita Allahumma shalli alaihi wasallam, itu selawat lah, itu paling pendek. Kan, selawat ialah doa yang pasti dikabulkan kerana Allah sendiri yang perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah sendiri berselawat kepada Nabi. Nampak tak? Kalau Allah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pastilah kita sebagai hamba Allah, pastinya kita juga kena berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah suruh kita solat, Allah tak solat. Allah suruh kita keluar zakat, Allah tak zakat. Allah sendiri tak berzakat. Tapi Allah suruh kita selawat, Allah berselawat. Maksudnya, sebab tu selawat ni, kita boleh buat hiburan, boleh kan, berdiri boleh selawat, bangun boleh selawat kan, tak ada masalah. Sebab tu kalau orang kata orang buat nasyid selawat, boleh, apa-apa selawat saja, apa-apa saja. Kita mengagung kepada junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Dan lepas tu pahalanya pun besar. Kita selawat Rasulullah ke atas Rasulullah sekali, siapa yang berselawat ke atas aku sekali, Allah selawat ke atasnya 10 kali. Allah selawat ke atas kepada orang yang berselawat tu 10 kali. Siapa selawat tu? Allah yang selawatkan. Jadi kalau kita begitu kan, mana kita bila kita selawat dalam solat, itulah puncak cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita kepada Allah SWT sebagai hamba Nabi Muhammad. Kita nakkan memohon syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nakkan biar kita setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Nampak tak? Jadi jadi kita doa dalam solat tu. Jadi falsafah besar ketika tahiyat dalam kehidupan kita ni, tahiyat mengajar kita 7 perkara. Yang pertama adab menghadap Allah. Kita mengaku kemuliaan adalah milik Allah. Ini kesimpulannya, falsafah besar dalam tahiyat tu yang ada 7. Yang pertama adab menghadap Allah. Kemuliaan kita ni adalah milik Allah. Kita ibadat ni kerana Allah. Segala yang baik adalah untuk Allah. Jangan sombong, jangan bangga diri, jangan, mana segala yang ada ni milik Allah SWT. Anytime Allah bagi, Allah boleh bagi. Anytime Allah boleh cabut. Yang kedua falsafah daripada tahiyat ni, yang kedua ialah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ucap salam kepada Nabi setiap hari, kita selawat. Kan? Selawat. Jika kita sayang kepada Nabi, kita ikut sunnah dalam akhlak dan juga ibadah. Kan? Itulah contoh teladan yang baik, pasti masuk syurga. Kalau kita tengok orang lain, belum tentu. Nabi confirm masuk syurga. Jadi kita ikut apa yang Nabi suruh. Tengok apa, baca sirah Nabi, kita ikut. Itu nombor 2. Nombor 3, doa untuk umat. Kan? Kita dalam tahiyat tu ada doa untuk umat, bukan kita seorang. Setiap kali sembahyang kita doa kepada umat manusia keseluruhannya. Umat ni kuat bila kita saling mendoakan antara satu sama lain, bukan menjatuhkan. Tak payah nak kelahi. Apa yang nak didengkikan, itu rezeki dia. Kadang-kadang kita suka dengki-mendengki, tak apa, biarlah dia berjaya. Kan? Bila kita suka dengan orang berjaya, kita pun akan berjaya. Tapi kalau kita menjatuhkan orang, kan, kita pun tak ke mana. Kan, apa faedahnya kita jatuhkan orang? Nombor 4, syahadah tu memperbaharui iman kita 5 kali sehari semalam. Kita perbaharui syahadah kita. Setiap kali solat je kita perbaharui syahadah kita. Kita mula sebab kita kadang-kadang lalai, kadang leka. Jadi syahadah mengingatkan kita siapa kita sebenarnya. Tu nombor 4. Nombor 5 kita tahiyat ni meminta rahmat tanpa had. Kita minta rahmat tanpa had. Selawat membuka pintu rahmat, pintu ketenangan. Bila kita selawat kepada Rasulullah SAW ni, Allah buka pintu rezeki. Sebab tu kalau kita sempit rezeki, banyakkan selawat. Banyakkan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat. Sebab tu sekarang ni saya nampak ramai orang pakai tasbih kan. Nak pakai tasbih boleh, tak pakai tasbih pun boleh. Tapi selawatlah di mana-mana. Dalam bas ke, dalam kereta ke, ketika jam ke, sentiasalah selawat. Okey, yang keenam, bila kita selawat, kita minta perlindungan. Dalam kehidupan kita dah tentu berhadapan dengan cabaran, tribulasi, cabaran, masalah. Kita minta perlindungan daripada Allah SWT.
Sebab tu sebelum kita salam, kita minta perlindungan supaya hidup kita selamat daripada fitnah manusia, fitnah syaitan, godaan syaitan. Yang ketujuh, nak kita sebarkan keamanan. Sebab tu kita Assalamualaikum warahmatullahi, kan? Assalamualaikum. Kita doakan semua yang ada sebelah kanan. Kita sebarkan rahmat dan keamanan kepada orang-orang, makhluk-makhluk yang sebelah kanan kita. Lepas tu Assalamualaikum warahmatullahi. Kita beri salam yang akhir, yang itu sunat lah. Tapi yang pertama Assalamualaikum, mana itu adalah keluarnya kita dari solat adalah dengan salam. Selagi tak beri salam, kita masih dalam solat. Tak boleh makan, tak boleh bercakap, tak boleh minum. Selagi tak beri salam. Lepas salam, okeylah, barulah keluar solat. Kan? Jadi cuma balik kepada kita tadi, nak dapatkan kekhusyukan dalam solat bukan senang, susah. Tapi kita usahakan. Kita kena usahakan, kan, untuk jadi khusyuk ni. Antaranya lah kita faham setiap perkataan, setiap bacaan yang kita baca tu, kita faham kenapa kita baca, apa falsafah dia. Jadi bila begitu, ya, kita ketika kita solat tu, kita dengan kefahaman, dia lebih bagus daripada sembahyang tanpa kefahaman. Tu kita, bila kita makin berusia ni, makin bertambah usia kita, makin berkualitilah solat kita. Jangan berada di takut yang lama, kan? Dulu kita solat, sekarang kita solat, tapi solat kita janganlah sama macam budak-budak, janganlah sama macam kanak-kanak. Bila gitulah peluang, sebelum masuk solat dia, kita dah bersedia untuk solat sedia awal. Kan? Bukan ketika kat Mekah, kat Madinah saja. Ketika umrah, 1 jam, 2 jam sebelum masuk waktu kita dah tunggu. Kan? Sebenarnya itu sebagai training je, sebagai latihan saja. Bila kita balik daripada Mekah, balik daripada umrah, balik dari haji, kita teruskanlah perbuatan baik yang kita buat ketika kita mengerjakan haji atau umrah tu, kita teruskan. Kan? Sebab tu antara tanda seorang yang mendapat haji yang mabrur, umrah yang mabrurah, dia sentiasa berterusan dengan kebaikan setelah dia balik daripada mengerjakan haji, balik daripada mengerjakan umrah. Begitu juga dalam solat. Nak tengok solat tu berkualiti tak berkualiti? Orang yang solat bertambah baik akhlaknya. Kan? Inna solata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kalau dia semayang pun semayang, buat jahat pun buat jahat, tak mana cara solat yang betul tu? Kan? Ada something wrong lah tu. Dia semayang dia semayang tetapi tetap menipu. Dia lupa Allah Maha mengetahui. Dia boleh tipu orang, tipu manusia, tapi dengan Allah Maha mengetahui. Kan? Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Jadi kita, bila orang yang solat, dia takkan berani buat benda-benda di belakang manusia. Sebab apa? Dia tahu perbuatannya akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat ada, kiraman katibin. Dia tahu bahawa Allah Maha mengetahui. Jadi bila begitu, kita berhati-hati, sentiasa berhati-hati. Okey. Kesimpulannya, kita buat kesimpulan daripada apa yang saya dah terangkan ni, ya. Daripada awal, kali ni kita cerita sambung ni daripada kita rokok. Maknanya juga bahawa solat ni adalah, solat tu adalah tiang agama. Ya, tiang agama, benda yang basic yang patut kita lakukan dengan penuh teliti. Kan? Dengan penuh ketelitian, bukan sekadar tunaikan apa yang syarat-syarat, rukun-rukun itu semata-mata. Tapi kita yang nakkan, kita nakkan biar apa falsafah, hikmah di sebalik sembahyang itu yang kita nakkan, supaya barulah mudah-mudahan dengan cara itu kita dapat rasa lebih baik solat kita daripada sebelum-sebelum ni. InsyaAllah suatu hari nanti kita sambung lagi, ya, dalam topik-topik yang lain pula lepas ni. Mudah-mudahan perkongsian saya ini bermanfaat. Tolonglah share, tolong follow. Kalau anda yang belum follow, follow lah, kan? Yang mudah-mudahan tolong share, ya. Bagi anda yang baru kenal saya
Nama saya Zakaria lah. Ya, Dr. Zakaria. Saya cipta satu kaedah baru belajar Quran menggunakan kaedah haraki. Kalau tengok belakang tu, kelas Al-Quran kaedah haraki. Ini adalah satu kaedah baru. Haraki itu maksudnya menari, bergerak, pergerakan tubuh badan. Itu adalah satu pendekatan baru. Ya, belajar Quran, nak kenal alif bata dengan gerak badan, nak tahu baris atas, baris bawah, baris depan pun dengan pergerakan tubuh badan, nak tahu panjang pendek, dengung, qalqalah, apalah, idgham ke ikhfa dengan ada pergerakan. Dan bila pergerakan itu, ya, dia lebih mudah ingat, mudah faham. Tak kisahlah dia bangsa apa, dia bangsa Iban, dia bangsa Bajau, dia bangsa Kadazan Dusun, dia bangsa apa-apalah, kan, dia orang Perak, dia orang Kelantan, dia orang Mesir, dia orang Jordan. Bila gunakan pergerakan ataupun dipanggil body language, semua orang faham. Contoh, ta'al, syarat kan, ta'al. Kalau mulut dia saja ta'al, orang tak tahu, kecuali orang Arab tahu. Tapi kalau mulut sebut ta'al, tangan dia ta'al. Oh, dia ajak aku ni. Nampak tak? Ini. Itulah kita haraki, gerak badan. Kalau jangan. Kan tengok tangan saya. Jangan. Orang faham, oh ni larang ni. Faham tak? Saya rasa antara bangsa pun macam tu. Kan? Rumah kau kat mana? Rumah aku kat sini. Rumah yang tu kat mana? Kat sana tu. Depan tu adalah mana? Perbuatan kita ni jarak. Ini dekat sini. Cepat sampainya. Kan? Sekejap. Ini bacaan pendek. Kalau sana tu jauh juga. Tapi kat mana rumah kau? Oh, jauh. Ini lagi jauh. Dalam sembahyang, dalam bacaan Quran, yang paling panjang 6 harakat. Jadi kalau nampak sampai ke belakang tu, itu panjang lah. Senang je. Itulah kita body language ataupun bahasa badan. Nak mudah cerita, saya gelarkan pergerakan ini sebagai tarian. Ada beberapa tarian. Okey, kepada anda yang belum join, tolong join. Boleh tengok dekat TikTok, boleh dekat mana-mana platform, banyak yang kita masukkan. Okay, itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya bagi ni sekali lagi diberkati oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa limasyayikhina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muallima Ibrahim al hikmati 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna wa fahamna Sulaiman akulan ataina wa sakharna ma'a Daud al jibal yusabbihna wa tar wa kunna fa'ilin ya rabb Sulaiman ya Rabb Ibrahim, ya Rabb Musa wa Isa, ya Rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhrijna min zulumatil jahl wal nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi barik wa sallam. Alhamdulillahi bil alamin. Taqabbal minkum wa minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih semuanya. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.